Dah lama Wana tak belanja korang tutorial simple-simple, senang kacang goreng je boleh buat menggunakan 1-2 pin je kan. So hari ni Wana ada masa sikit nak belanja korang tutorial, tengok video ni sampai habis. So yang ni adalah bawal dari Emalis, nampak? Emalis dia ada chop nama dia dan dia ada tag nama dia Wana suka dengan dia punya colour, lebih gila. So hari ni tutorial simple sahaja dan senang sahaja. Nampak bila dah letak dekat atas muka pun kau buat dah terletak hello. Okey, nampak? So nak buat muncung boleh. Nak buat kelepek macam Wana selalu buat pun boleh. On sahaja. Ya Allah, Masya Allah. Dia punya cantik tu macam macam tak boleh. Macam seminit tu tak boleh. Nak bebel sampai 10 minit. Okay. So macam biasa, buat korang punya awning. Wana buat awning Wana dulu. So dah siap kita punya awning. Yang ni kepitkan dalam sikit. Lepas tu ambil ni. Yang ni bertembung dengan yang ini. So dia macam kau akan tarik dia sengit sikit lah. Untuk nampak dia punya layer tu. So ambil lah berapa layer yang kita sedap mata memandang. So 2. Ambil sebelah je tau layer dia tu. Tapi kalau nak buat 3 pun okey je. Nak buat dua-dua belah pun okey je. Mengikut korang punya mata memandang. Okey. So Wana buat 3 layer. So pakai safety pin ni. Kalau korang ada yang lagi satu tu, ada jenis lagi satu yang kepit ke bawah tu, tu lagi bagus sebab dia akan lebih kemas. Okey. So pakai safety pin macam ni. Dah nampak dia punya ni kan. Yang ni ambil letak dan kemaskan. Lepas tu ambil yang belah ni pula. Kalau rasa nak naikkan. Dan cari lenggok yang cantik untuk kita pinkan. Bagi kemas lah. Bagi dia duduk tegak macam tu. So yang ni tadi ambil yang ni bertembung dekat dalam. So pin lagi satu dekat belakang. Pin yang kat belakang ni untuk menahan dia menurun lah. Menurun kat bahu. Ataupun memberatkan. Kalau korang selalu nampak Wana ada pin dekat belakang ni, bermakna Wana nak beratkan tudung tu. Okay. Okay, macam tu. Okay, so dia duduk, dia ada cutting. Dia ada cutting kat depan dan dia ada cutting kat belakang. Okay, so kalau korang nak buat tutorial ni, korang boleh je buat version labo. Ni version labo. Nampak? Okay. So yang ni color dia korang tak ada nak confuse sebab dia hanya satu sahaja dekat beg kuning dan ada bawal dan shawl. Bawal bidang 47, bidang 50, shawl pun version labo juga. So kalau korang nak, korang boleh check it out dekat beg kuning Wana. Okay, bye.